Hello messy people, my name is Queen Baby. Okay guys, bagi mengejar saya punya target untuk bulan ni, walaupun sikit tapi tak apalah, janji dapat. Okay, so seperti korang tengok dah apa dia punya tajuk. So kali ni kita orang bersiap sedia. Kenapa Mami tutup hidung? Are you okay? Okay. So kita orang tengah bersiap sedia untuk bagi apa? Preparation lah untuk surprisekan Along Belle Estrelle. Okay. Alright, Mami ready? Apa dekat tangan Mami sekarang? Okay, pengetahuan kepada korang ramai gila yang minta Mami Ferry bila nak masuk YouTube kan. Ini dia, kita nak katakan Mami Ferry untuk masuk lagi ke YouTube. Alright, so dekat tangan Mami Ferry saya baru saja lepas beli kek. Okay. Tapi sebab kita last minute, so kita beli kek yang apa yang ada je lah. Janji kek yang dibeli ni favourite dia juga. Favourite dia lah. Yang penting kita cari favourite dia. Dan ada jugalah daripada beli besar-besar, lepas tu bukan favourite dia, lalas membazir. Tak nak macam tu. Sebab Along ni dia lain sikit. Dia punya gitulah, prepare lah. Kalau orang gitu-gitulah. So tadi Papa beli apa tadi? Papa baru balik daripada gym apa semua tadi. Mami minta tolong Papa belikan hadiah untuk akak ataupun Along. So saya direct daripada Wangsa Maju ke IOI ICT Mall dengan singlet bodoh gitu tadi. So tak sempat nak shoot apa semua. And then saya pun baru tadi saya minta persetujuan daripada wife saya untuk buat konten ni. Korang tengok situ, saya dekat Coffee Bean. Alright. Okay, so apa kita beli dekat dia? Dekat tangan saya sekarang ni ada ni okay, manis-manis. Saya tak tahulah sebab Along ni dia tak suka coklat. Tapi saya harap coklat ni dia sukalah sebab coklat ni coklat legend dulu-dulu punya viral. So saya harap dia suka sebab dia tak suka coklat sebenarnya. Betul. Dia suka tiramisu. Itu saja. Itu saja kan. Susah sebenarnya nak beli hadiah dekat orang kaya ni. Susah. Tapi sebab kita mencubalah, sebab kita tahu nak bagi apa, sebab semua dia dah ada. Semua benda dia dah ada. So cukup sekadar orang cakap apa, ingatan dekat dia, kegelasan kita dekat dia kan. Dengan apa yang dia dah, betul, dia dah bagi dekat kita orang tu, Alif, dia. Bila lagi kita nak betul, nak ni kan, bila kita nak balas. So kita bagi dia coklat ni. Next, yang ni pun tak tahu juga, tapi ni idea Mami Ferry lah. Oh, yang ni okey lah sikit tapi tak semahal ni lah. Bukan saya ni, sebab dia, saya nak belikan dia baju tidur. Saya tak tahu nak beli apa. Saya rasa beli perfume. Perfume dia pun dah berjuta, dah beribu. Betul. So, saya Lagi macam, mahal daripada kita punya. saya macam sekarang saya nak order baju tidur. Saya nak order online, dah tak sempat. Tapi saya rasa kalau kita beli baju tidur lah. Sebab baju tidur ni bagi saya tak tahulah, bagi saya baju tidur ni adalah something yang macam bila kita pakai untuk tidur kan, dia jadi macam lah. Saya tak tahulah, tapi itu adalah mindset saya macam tu. So, Sebab dia sentiasa pakai. Sebab yang penting adalah benda yang dia sentiasa pakai. Sebab kita tak tahu kalau kita bagi dia jam ke apa ke, sebab dia dah dapat dia dah dapat lebih. Dia dah boleh beli sendiri actually. Saya tak tahulah dia suka ke tak, tapi kita cubalah bagi seikhlas mampu kita ni je yang kita mampu bagi. Dia ni sebab dia tak perfume dah tadi. Oh ya kan? Dia tak perfume dah. Dia tak tahu actually. Actually dia tak tahu kita plan ni sebenarnya. Kita jomlah tanpa membuang masa, kita pergi ke tempat kita orang dah pun set up. So sekarang ni kita ada saya, Aiman Noah, Mami Ferry, Mami Fira dan juga Daddy Yani. Erika mana? Erika. So dia kat mana? Mana Erika Okeylah, saya nak tengok always. Bye bye. Okay, so kita orang dah pun sampai pukul 11 ni. Saya baru balik sampai rumah tadi pun hampir pukul 10. Hustle gym. Tengok saya parking guys. Tadi sebenarnya ada kaki orang kat sini. Kaki orang ada. Member lari lah dia. Member lari. So, kita Aiman dah beli tiramisu
tiramisu. Sebab betul. kita kenapa kita tak beli kek? Sebab akak ni dia kurang manis-manis. Dia Betul. dessert ni dia kurang. Allah, nak boleh kau kek siap Alah, ciki. Okey. Nah, Itulah. So ini adalah hadiah yang kita orang dah beli from Phoenix lah. Okey. Kita orang bagi YSL dengan Godiva je lah. Kita tak sempat weh. Ni kopi ya betul. cowboy. Ni pun last minute ya. Last minute. Tapi last minute pun sebenarnya susah nak cari gapo hot Dia suka. sebut ha. Dia kan? minat. Ha. Kak ni orang kata payah lah. Baiklah orang sebab kena sebab minat. dia ada belakon dah. Dia betul. ada semua Dia ada dah. So, everything kita dah. Tapi kita tak nak bagi something yang memorable untuk dia. Dia ada. So, hari ni adalah orang kata extra day lah untuk dia kan. So, jom Jom. kita pergi celebrate birthday Akak. Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to love. Happy birthday to Baru jumpa Aiman. Oh, ngumpat Aiman Tempat tak pukul 12. Tak sempat. Alif cakap selagi pukul 12 maksudnya tak siapa boleh jadi orang pertama. Oh, okay. Fine. Ni bukan. Hadiah ke? Ni. Wah. Jangan lupa dapatkan dekat beg kuning, okey? Boleh fit dah. Garam dan gula. Keluarkan garam dan gula. Garam from Phoenix. Aku naik motor tengok. Apa boleh ada kereta banyak kereta. Okay. Ini daripada FA. Saya harap awak pakai baju ni waktu awak tidur. Seksi tak? Kalau tak seksi aku tak pakai. Of course lah. Penting dah dipaham. Tapi Kali kau ke bapa. Abang Alung suka pakai baju tidur. So saya bagi baju tidur lah. Thank you Ferry. Okay. Yang ni coklat biasalah. So biasalah. Saya tak tahu awak suka tapi awak makan lah. Okay. Semoga awak sentiasa dimurahkan rezeki sihat tubuh badan sahaja. Okay, I love you. Dan ini hantar ni kan. Alih. Mel sini. Kursi. Mana? Dah lama dah tak jumpa akak sebenarnya. Mesti tisu basah kan? Akak bukan. Ni apa yang Boy pakai akak? Boy pun tak tahu. Boy pakai benda ni. Tak Boy tahu akak tahulah. pakai lah. Tak tahulah siapa pilih tu kan. Pakai? Tunjuk siapa yang memilih. Siapa yang memilih. Aduh, aku baru je beli. Tahu aku tak payah beli. Sebab bila tengok hari tu akak nak habis dah. Aku baru beli. Bila cakap baik kau belikan ni Boy. Akak perlu ni. Boleh. Hourglass. Aku yang pakai bedak Hourglass. Thank you korang. Yeay. Kenapa tiramisu kan? Ya, kenapa tiramisu Kenapa tiramisu lo? Sebab Favorite dia. tiadamu I miss you. Okay guys. So sebenarnya plan ni kita orang buat dekat wayang. Kita sewa hall wayang. Betul, semua. Tapi disebabkan akak cancel benda tu. Jadi kita orang Terpaksa kita lah. tak juga kita nak surprise benda ni. Betul, Jadi betul, kita ikut betul. lepak dia. Betul. Kita hall cinema. Betul. Kita sewa dah. Dia ingat dia boleh buat dekat Alip je. Ada kan? Takkanlah sebesar tu pengorbanan korang kat aku. Ini dia Syarul. Okay guys, so kita dah settle dah. Okay, so tengok ni kemungkinan besar OG bakal comeback. Tapi apa pun Lagi Oh, lah, oh. kita tahu yak mana-mana. damn. A few moments later. Ya, birthday girl. Wow. Bapak ah. Let's go.
maksudnya kita punya konten dah pun habis lah. Yes, saya memang sangat pendek. edor nak tengok dia bawa motor. Ya tengok dia betul. bawa Ya, motor. okay, let's go. Okay, tak tahu bini saya nak tengok Bella. Kalau bila tahu nak tengok saya pula naik. Ha? Gambar? Oh, dia nak ambil gambar pula. Okay. Mami macam excited gila tengok dia naik. Mami tak excited kalau papa naik satu hari nanti. Dengan tubuh itu macam Alik kan. Gila. So, mesti Mami nak juga kan? Saya sangat adore apabila perempuan yang mempunyai bakat-bakat luar biasa. Sebab jarang perempuan yang boleh buat kan. So, menampakkan seorang perempuan tu seorang wanita yang sangat-sangat kuat. Talented. Gitulah. Dia bukan talented, dia macam tu wanita yang kuat. Birthday girl kita ni pula, Oish. apa je yang dia tak boleh buat? Gitu. Itulah Belle Estrel, okay. Okay guys, so kita punya konten macam Papa tanya tadi. Mami tak tengok ke Papa pula naik motor tu? Tak nak. Damn. Guys, tengok guys. Itulah dia ya. Saya tak boleh lah. Saya jadi gitulah. Laju lah tu, dia tengah laju lah tu. Okay Ferry, untuk pengetahuan korang, Ferry ni memang dia peminat Belle Estrel actually. Daripada dulu lagi, sebelum kahwin dengan Alik lagi. So memang peminat Belle Estrel. So bila tahu-tahu jadi Big Boss and dalam masa sama jadi family pula. Cik, gitu okay. Kita jumpa pada next content, okay. So I hope kali ni best punya content. Tak macam sebelum ni sampai view pun macam tu. Tapi kalau boleh korang support je lah korang pergilah tengok balik Mak punya content terbaru tu. Okay, so thank you so much guys. Okay, thank you so much yang Korang nak konten apa? Kalau korang nak konten apa, korang boleh komen lah dekat Yes. bawah kita. Okay. Alright. Okay guys, sampai kita jumpa pada next content insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you guys support. Thank you so much. Bye bye.